kita meraihkan rakan-rakan penaja dan juga bapa-bapa angkat bersempena dengan SUKMA ke-22 tahun 2026 ini. Untuk makluman semua dan sebagaimana kita semua sedia maklum, tahun ini ataupun kurang lebih bulan hadapan akan bermulanya kejohanan ataupun tamasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA yang julung-julung kalinya masuk kali kedua, dan ini juga merupakan tahun ataupun kali kedua negeri kita Selangor menjadi tuan rumah penganjuran SUKMA pada tahun ini. Majlis Bandaraya Suruhanjaya yang berbahagia Datuk Amirul Azizan bin Datuk Sri Abdul Rahim Datuk Bandar untuk gerakan ataupun simbol satu kesempatan bersama dengan